Hey, what up guys? Assalamualaikum and welcome back to my channel. Ini mod very high. What up guys? Assalamualaikum and welcome back to my channel. So, pagi ni kita pergi kerja naik KTM Duke 790. Kita dah jalan 631 km guys. Aku nak cukupkan lagi 300 lebih ni nak dapatkan launch control. Tapi aduh, rasa macam tak sempat. Tak tahu lah, sebab Isnin kita akan pulang dengan motor ni. It's been a good 1 week lah. And motor ni ada auto cruise. So kita set nampak auto cruise guys. Aku suka Duke ni sebab dia ringan gila. Macam kalau nak parking ke, dia tak macam motor besar. Dia memang macam kecil gila tu. Walaupun dia punya body panjang, garang. Apa hal tu? Oh, ada escort. Nampak auto cruise guys. Tak perlu apa-apa. Tapi motor ni dia macam MT-09 yang before tu lah. Macam kau jarang lah nak guna auto cruise ni. Sebab motor ni memang jahat. Kau nak santai. Kalau untuk yang adventure aku rasa okey kot. Macam KTM 790 adventure kan, nak jalan jauh. Kalau ni yang motor nak garang-garang punya. On traction apa semua. So motor ni dia dah ada IMU exit. So susah sikit lah nak bypass. Aku tak tahu mana nak tutup mana satu kan. Kalau kita wheelie nanti dia akan kick. Kalau macam MT-09 V2 tu aku just tutup DCS. Sebab motor ni ada MSR lah. Lepas tu ada anti-wheelie lah, macam-macam. Kunci abang ni dekat belakang ni, tak jatuh ke? Bang! Oh bang! Kunci! Kunci dia dekat box. Kalau jatuh, isyang. Okey tak okey? Ni CB500X kan.
lalu. Ini baru betul good weather. Matahari menyinar, subhanallah. Maxim. Bunyi sedap Tapi besar sangat tu. Aku minat motor macam tu. Tapi kalau aku bawa Pillion, lepas tu aku tak ada kira banyak tempat nak pergi dalam satu hari, maybe aku akan consider lah. Ini macam kita nak daily commute, memang naked is the best choice lah for me. Anti-slip regulator ni kan, dia macam bagi tahu, dia bagi berapa kali lah. Macam ni tadi aku set 9, ni dah kosong lah. So terlalu tacky ya motor ni. Yeah. Tapi sekarang orang memang cari motor yang ada riding assist, sebab dah alang-alang kan. Baru motor baru. Kalau pakai motor yang raw, memang motor lama paling raw lah kan. Tak ada traction control, tak ada ABS, tak ada. Hai, corner macam bawa lori. Hihi. Depan dia ada FZ. Is that a Supra? Bukan. Ya ke? Ini BRZ. Bukan tu. Ni kata apa? BRZ lah. What's wrong? Kena marah. Apa jam tu? Padahal tak ada apa tau. Satu bawa motor ni tak penat lah, sebab dia ringan. Cuma tangan kau akan sakit sikit lah. Dia bukan sakit sebab vibration ke apa, dia sakit sebab kau asyik nak pulas je. Itulah dia, penangan scalpel. Aku tak suka betul lah lepas hardware ni. Kalau topi putih apa lah, topi kuning kontraktor kan. Dia ada topi hijau. Ya, entahlah. Sebab aku bukan dalam bidang engineering. Aku tahu kalau topi-topi macam tu, topi construction lah. Macam helmet aku tahu. Kalau open face ni untuk daily, untuk bawa motor retro. Macam depan ni kan, bawa moped. Dia kalau full face kita nak bawa untuk race. Tapi certain untuk race pula, dia certain motor, certain helmet dia ada regulation dia. Certain helmet macam tak homologate. Tak boleh bawa dalam track international. Jadi kalau sepang, asalkan full face dah boleh masuk. FIM, helmet yang ada FIM baru boleh masuk track. Certain track lah, international. SRGT.
Baru 645. Aku rasa macam aduh hai. Kita kena pergi ride jauh sikit lah. Mungkin hari Sabtu ni kot. So sampai sini dulu kita punya vlog. Nanti kita sambung lagi. Anything korang just stay tuned for more videos.